touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Naafina Hazuni binti Izam daripada Seksyen 4. Dalam video ini, saya akan mengulas tentang pelanggaran kesantunan bahasa dalam komen netizen di TikTok berdasarkan isu semasa, iaitu isu donat yang berharga RM10 oleh Faizul. Isu ini menjadi tular di TikTok apabila harga donat yang berharga RM10 dipersoalkan oleh netizen. Video tersebut mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial, sama ada yang menyokong mahupun yang mengkritik. Dalam ruangan komen pula, terdapat banyak kecaman yang menggunakan bahasa yang agak kurang sopan dan boleh dianggap sebagai pelanggaran kesantunan berbahasa. Hati ingin berbicara, hati pun sering bertanya, di mana hujung jalan cerita, bukannya di bibir tanpa sebarang nafta. Selangkah engkau pergi, 1000 langkah aku mengejarmu. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pelanggaran kesantunan bahasa yang berlaku dalam ruangan komen. Selain itu, saya juga akan menganalisis isu ini berdasarkan teori kesantunan bahasa. Akhir sekali, saya akan membincangkan kesan pelanggaran tersebut terhadap komunikasi. Video yang dipilih adalah daripada Faizul yang memberi reaksi terhadap kecaman netizen berkenaan harga donat yang berharga RM10. Dalam video tersebut, beliau menjelaskan bahawa harga yang ditetapkan mempunyai sebab tertentu dan pernah digunakan sebelum ini. Namun begitu, netizen mula memberi pelbagai komen yang membandingkan produk ini dengan produk yang lain. Yang ni flavor baru dia, caramel. Nampak tu? Sumpah sedap weh dengan cheese dia, dengan caramel jam. Banyak besar. Terkejut Faiz, isu donat RM10 tengah viral sekarang. Hakikatnya pada 2024 kita dah jual donat ni. Tapi ni terleka donat dulu. Siapa yang kenal, ni donat Ika. Tapi waktu tu Ika ada masalah sikit yang dia tak dapat teruskan perniagaan donat dia. Jadi sekarang Ika jadi tim Faizul juga. Faiz bagi ruang dan peluang pekerjaan dekat Ika dengan Faiz. Jadi bila masuk bulan puasa, sajalah kita nak tambah menu. Jadi Faiz cakap kat Ika, tak apalah, jom aku jual donat hang. It's okay. So Faiz pun buatlah semua benda ni, jadikan dia donat yang Faiz carry tahun ni. Tapi hakikatnya bagi Ika tolong buat juga, sebab nak bantu Ika kan. Ika kerja, bolehlah sarah-sarah anak dia juga, macam tu lah. Tapi terkejut, pada 2 tahun lepas pernah jadi fenomena orang beli donat ni sangat-sangat viral. Tak tahulah kenapa baru tahun ni orang nak kecam. Padahal kita dah berniaga pada Mei 2024. Dulu kemah Ika akan duduk dengan kemah Faiz saja. Niat Faiz cuma nak bantu. Tapi itulah, tak tahulah kenapa. Mungkin orang baru follow akaun Faiz yang ni. Yalah, akaun lama dulu dah banyak kena ban. Jadi Ika pun down dulu sebab akaun TikTok dia kena ban. Sebab itulah dia tak jual apa dah. Dan dia tak larat nak berbisnes dah. Jadi Faiz tolong carry dan Faiz tolong teruskan. Itu pun kena kecam. Minta maaf. Ini Faiz cuma nak jawab. Donat ni kita dah jual pada 2024 lagi. Tapi tak tahulah kenapa baru hari ni orang nak kecam. Minta maaf sangat-sangat yang mana support. Terima kasih banyak. Salah satu petikan penting dalam video ini ialah baik beli donat mall lagi puas hati. Petikan ini sangat relevan kerana menunjukkan respon Faizul terhadap komen netizen yang dianggap menghina dan melampaui batas kesantunan berbahasa. Antara contoh komen netizen yang dipilih ialah baik beli donat mall lagi puas hati.
Selain itu, terdapat juga komen yang menghina serta membandingkan produk tersebut dengan produk yang lain. Komen-komen seperti ini menunjukkan bahawa netizen menggunakan bahasa yang agak kurang sopan dan tidak menjaga perasaan peniaga. Walaupun kritikan boleh diberikan, cara penyampaian yang digunakan dalam komen ini jelas tidak berhemah. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa bentuk pelanggaran kesantunan yang dapat dikenal pasti. Antaranya ialah penggunaan bahasa yang menghina, menjatuhkan peniaga, kurang empati dan tidak menjaga perasaan orang lain. Penggunaan kata-kata yang sebegini menunjukkan bahawa sebahagian netizen lebih mengutamakan emosi. Berdasarkan prinsip kesopanan Leach tahun 1983, komunikasi yang baik perlu menjaga perasaan orang lain dan mengelakkan penghinaan. Dalam isu ini, netizen telah melanggar prinsip tersebut kerana menggunakan bahasa yang agak tidak sopan. Mereka juga gagal menunjukkan rasa hormat terhadap usaha peniaga. Oleh itu, isu ini boleh dikaitkan dengan pelanggaran maksim santun dan juga maksim simpati. Pelanggaran kesantunan bahasa ini memberi kesan yang besar terhadap komunikasi. Antaranya ialah mewujudkan suasana komunikasi yang negatif dalam media sosial. Dari sudut individu, ianya juga boleh menyebabkan tekanan emosi terhadap peniaga. Dari sudut masyarakat pula, ia boleh mewujudkan budaya kecaman dan normalisasi bahasa kasar dalam media sosial. Pada pendapat saya, kesantunan bahasa sangat penting dalam media sosial. Sebelum memberikan komen, setiap pengguna perlu berfikir terlebih dahulu tentang kesan kata-kata mereka terhadap orang lain. Kita perlu menghormati usaha individu lain dan bertanggungjawab sebagai pengguna media sosial yang beretika.